Korang pernah tak jumpa orang yang low profile, tak viral, tak show off, tapi bila kenal baru tahu dia berduit? Diorang tak buat bisnes hype, tak jual produk trending, tapi duit dalam akaun bank juta-juta. So, dalam video ni, Bros Duit nak share 20 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Yang bestnya, bisnes-bisnes ni nampak remeh, tapi diam-diam buat owner dia kaya raya. Yang penting korang jangan mudah putus asa dan teruskan usaha sampai berjaya. So, apa tunggu lagi? Alright, let's go. Nombor 1, pembekal dan pemasangan lantai. Kalau korang masuk mana-mana bangunan, benda pertama yang korang pijak mesti lantaikan. Tapi ramai tak perasan, industri pemasangan dan pembekalan lantai ni sebenarnya lubuk duit yang boleh buat korang kaya senyap-senyap. Dari lantai kayu, vinil ke lantai jubin, permintaan sentiasa ada sebab setiap bangunan memerlukan lantai yang kukuh dan tahan lama. Apa yang buat bisnes ni masyhur? Pertama, margin untung dia boleh tahan besar. Kos bahan mentah macam jubin atau vinil tak terlalu mahal kalau beli dalam kuantiti besar dari supplier, tapi harga pemasangan boleh charge tinggi, terutama untuk projek komersial atau korporat. Contohnya, pemasangan lantai kayu premium untuk rumah mewah boleh cecah berpuluh ribu ringgit. Kalau korang ada tim pemasang yang cekap dan boleh bagi servis berkualiti, pelanggan sanggup bayar lebih untuk kerja yang kemas dan tahan lama. Kedua, pasaran bisnes ni luas gila. Dari rumah baru, pejabat, hotel, shopping mall, semua perlukan lantai. Bila ekonomi berkembang dan makin banyak projek hartanah naik, makin banyak demand untuk lantai. Jadi, bisnes ni bukan jenis bermusim. Selain buat pemasangan, korang boleh diversify income dengan jadi pembekal lantai. Buka kedai jual jubin, vinil, parquet atau lantai epoksi, lepas tu offer sekali servis pemasangan. Dengan cara ni, korang bukan je buat duit dari jual bahan, tapi boleh untung lagi dari charge pemasangan. Disebabkan ramai orang malas nak cari kontraktor asing-asing, korang boleh juga offer package all-in-one, dari jual material sampai pemasangan terus. Charge pemasangan biasanya 2 ke 5 ringgit sekaki persegi, tapi kalau jual lantai sekali, margin untung boleh cecah 30 ke 50% per projek. Bila korang ada tim pemasangan sendiri, lebih mudah kawal kualiti dan masa kerja. Kesimpulannya, bisnes pembekalan dan pemasangan lantai ni memang nampak bosan, tapi steady buat duit. Yang penting, kena rajin buat networking dengan kontraktor, pemaju, dan pemilik bangunan. Siapa tahu mungkin korang boleh jadi jutawan senyap dengan bisnes lantai ni. Nombor 2, jual motor second hand. Bisnes jual motor second hand ni nampak biasa je, tak ada hype macam jual kereta mewah atau bisnes gadget terkini. Tapi korang jangan pandang rendah, sebab bisnes ni boleh buat duit masuk kalau korang tahu marketkan kedai korang. Pertama sekali, motor second hand sentiasa ada permintaan tinggi, lagi-lagi di kawasan bandar dan kampung. Ramai orang cari motor murah untuk ulang alik kerja, pergi pasar, atau buat servis penghantaran. Tak semua mampu beli motor baru yang harga lebih tinggi, jadi motor second hand jadi pilihan utama. Margin untung dalam bisnes ni pun boleh tahan. Biasanya korang boleh dapat dalam 30% hingga 50% keuntungan per unit. Contohnya, beli motor second hand dengan harga RM2,000, lepas repair sikit dan touch up, boleh jual balik dengan harga RM3,000. Untung RM1,000 untuk satu motor, bayangkan kalau jual 10 biji sebulan. Satu lagi kelebihan ialah modal permulaan yang fleksibel. Korang tak perlu simpan stok banyak sangat, cukup ada 3 ke 4 biji motor dulu untuk mula. Korang belajar dari bawah, dapatkan feedback pelanggan. Lepas dah bina reputasi, baru korang besarkan bisnes motor korang. Walaupun bisnes ni nampak biasa dan tak glamour, jual motor second hand ni steady sebab orang memang cari kenderaan murah dan menjimatkan. Jadi, kalau pandai cari stok dan pandai jual, bisnes ni boleh buat korang kaya secara senyap-senyap. Nombor 3, pembekal kotak dan packaging. Bila fikir balik, siapa je nak excited pasal kotak dan packaging kan? Nampak macam bisnes yang agak boring dan tak glamour langsung. Tapi percaya tak, bisnes ni boleh buat korang jadi jutawan sebab permintaan dia tak pernah surut. Sekarang ni, makin ramai orang buat bisnes online. Dari bisnes dropship, produk homemade, sampai ke bisnes bundle, semua perlukan kotak dan packaging untuk hantar barang kad pelanggan. Lagi-lagi dengan trend unboxing kad media sosial, peniaga online sanggup bayar lebih untuk packaging yang cantik dan eksklusif. Jadi, market dia memang besar gila. Selain tu, kos operasi bisnes ni rendah sebab kotak tak cepat rosak dan tak perlu stor sejuk. Boleh simpan stok banyak-banyak dan jual secara pukal untuk untung lebih. Lagi power kalau korang boleh supply kad kedai-kedai, pasaraya, atau kilang yang perlukan kotak secara konsisten. Untuk marketing pula, korang boleh target peniaga online kat Facebook dan Instagram, atau buat website e-commerce sendiri. Bagi diskaun untuk pembelian secara borong, confirm ramai repeat customer.
Jadi, kalau korang nak cari bisnes low profile yang boleh buat untung gila-gila, cubalah jadi pembekal kotak dan packaging. Nombor 4. Kedai hardware. Kedai hardware ni memang nampak boring dan tak glamour langsung. Tak ada hype macam produk kecantikan atau gadget terkini. Tapi jangan pandang rendah sebab kedai hardware ni sebenarnya lubuk duit yang steady dan konsisten. Pertama, barang-barang hardware ni sentiasa ada permintaan. Orang selalu perlukan barang DIY macam paku, skru, cat, alatan pertukangan, dan pipe. Tak kira ekonomi naik ke turun, barang ni tetap laku sebab rumah dan bangunan selalu kena repair atau renovate. Selain tu, kedai hardware ada pelanggan setia. Kontraktor, tukang kayu, tukang pipe, dan orang yang suka buat DIY kat rumah. Golongan ni akan datang balik berkali-kali sebab senang dapat barang keperluan di satu tempat. Lagi-lagi kalau kedai tu lengkap dengan pelbagai saiz dan jenama. Untung dalam bisnes hardware ni pun besar juga. Biasanya margin untung dalam 20% hingga 50% bergantung pada jenis barang. Contohnya, skru dan paku nampak murah, tapi kalau dijual dalam kuantiti banyak, untungnya jadi lumayan. Satu lagi kelebihan kedai hardware ialah produk dia tak basi macam makanan. Stok boleh simpan lama, jadi tak risau kalau tak habis jual dalam masa singkat. Ini kurang risiko rugi berbanding bisnes lain. Walaupun bisnes ni nampak tak menarik dan tak viral, kedai hardware tetap kukuh sebab orang sentiasa perlukan barang untuk repair dan bina. Jadi, siapa kata bisnes boring tak boleh buat duit? Nombor 5. Kontraktor mengecat bangunan. Mengecat bangunan ni memang nampak macam kerja biasa. Tapi kalau korang tengok lebih dalam, bisnes ni boleh buat duit masuk, terutama kalau korang jadi kontraktor cat untuk projek besar macam rumah, pejabat, kilang, atau mall. Semua bangunan mesti kena cat. Dari rumah baru sampailah yang lama nak nampak fresh balik. Permintaan sentiasa ada, sebab cat ni bukan tahan selamanya, dalam 5-10 tahun mesti kena cat semula. Job mengecat ni boleh bagi untung besar sebab harga cat dan peralatan tak mahal sangat, tapi upah cat boleh cas mahal. Untuk rumah teres biasa, harga cat satu rumah boleh RM3,000 ke RM8,000. Kalau korang dapat projek bangunan pejabat, satu job boleh cecah RM50,000 ke RM500,000 bergantung pada saiz bangunan. Lagi masuk kalau korang dapat kontrak dengan pemaju perumahan. Satu projek boleh bagi job untuk puluhan atau ratusan unit rumah, confirm duit masuk tak henti-henti. Nak mula pun tak perlu modal besar. Dengan RM5,000 ke RM10,000, korang boleh beli peralatan macam roller, tangga, scaffold, dan cat dalam kuantiti kecil. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan reputasi. Masuk grup Facebook dan WhatsApp community, promote servis, tunjuk hasil kerja, dan buat iklan di Google supaya orang cari tukang cat murah boleh terus jumpa bisnes korang. Kalau nak untung lebih besar, network dengan pemaju perumahan dan syarikat pembinaan, sebab mereka selalu perlukan kontraktor cat untuk projek-projek baru. Kesimpulannya, kontraktor mengecat bangunan ni bisnes yang nampak biasa, tapi kalau buat betul-betul, untung boleh jadi luar biasa. Kos rendah, demand tinggi, margin besar, dan pelanggan repeat selalu ada. Kalau korang nak bisnes yang tak banyak persaingan tapi boleh grow besar, ini antara pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 6. Pembekal kayu palet. Kayu palet ni nampak macam benda biasa, tapi demand dia sangat tinggi sebab hampir semua industri guna. Dari kilang, gudang, syarikat ekspor, sampai ke syarikat e-commerce. Setiap hari barang kena angkut, kena susun, kena hantar, dan semua ni guna palet. Paling menarik, banyak syarikat lebih suka beli palet daripada buat sendiri, sebab nak jimat kos dan fokus pada bisnes mereka. Jadi, kalau korang pandai masuk dalam industri ni, memang boleh buat duit masuk. Untung dalam bisnes ni datang dari palet baru dan palet terpakai. Palet baru boleh jual dalam RM20 ke RM80 satu unit, bergantung pada jenis kayu dan saiz. Kalau korang dapat supply ke kilang besar atau syarikat ekspor yang perlukan ratusan hingga ribuan palet setiap bulan, seorang pelanggan J boleh bagi income 5-6 angka sebulan. Nak mula bisnes ni pun tak susah sangat. Korang boleh start dengan cari supplier kayu murah atau beli palet terpakai dalam kuantiti kecil, repair balik dan jual. Kalau tak ada tempat sendiri, boleh guna kawasan rumah atau sewa store kecil dulu. Bila bisnes dah berkembang, boleh setap kilang sendiri dan ambil lebih banyak pekerja untuk hasilkan palet dalam kuantiti besar. Marketing dalam bisnes ni lebih kepada networking dan B2B. Korang kena connect dengan syarikat logistik, kilang, gudang, dan syarikat ekspor sebab mereka memang perlukan palet setiap masa. Gunakan website, Google Ads, dan LinkedIn untuk cari pelanggan besar. Lagi satu trik, kalau korang boleh bagi harga lebih murah dan supply secara konsisten, pelanggan akan repeat order setiap bulan. Kalau korang nak bisnes yang boleh grow jadi jutawan senyap tanpa perlu hype, ini salah satu pilihan terbaik. Nombor 7. Pembekal sabun dan bahan pencuci. Sabun dan bahan pencuci ni benda keperluan harian yang orang tak perasan tapi sentiasa digunakan.
Setiap hari orang cuci tangan, mop lantai, basuh pinggan dan semua ni perlukan sabun dan bahan pencuci. Lagi best, bisnes ni tak ada musim. Orang perlu bersih hari-hari, jadi kalau korang jadi pembekal, pelanggan akan repeat order tiap bulan tanpa gagal. Untung dalam bisnes ni datang dari supply dalam kuantiti besar. Semua ni nampak murah kalau beli sikit, tapi bila supply beratus atau beribu unit ke satu syarikat, boleh cecah puluhan ribu ringgit satu kontrak. Bisnes ni juga boleh dijalankan dalam dua cara. Jadi pengedar atau buat sendiri. Kalau jadi pengedar, korang cuma perlu cari pembekal besar atau kilang OEM yang boleh hasilkan sabun dengan harga murah, lepas tu korang jual semula dengan jenama sendiri. Kalau nak untung lebih, boleh setap kilang kecil sendiri dan hasilkan sabun atau bahan pencuci dalam skala kecil sebelum berkembang ke tahap besar. Marketing dalam bisnes ni kena lebih kepada B2B. Korang kena cari pelanggan yang guna sabun dan bahan pencuci dalam kuantiti besar. Macam restoran, hotel, atau syarikat pembersihan. Kalau produk berkualiti dan harga kompetitif, confirm klien repeat order. Lagi bagus, korang cuba masuk tender kerajaan atau supply ke pasar raya untuk untung yang lebih besar. Kesimpulannya, pembekal sabun dan bahan pencuci ni bisnes yang nampak biasa, tapi kalau korang buat betul-betul, tak mustahil boleh jadi jutawan senyap. Nombor 8, pressure washer. Kalau korang pernah tengok video orang guna pressure washer cuci lantai kotor, dinding berlumut, atau longkang hitam jadi bersekilat, mesti korang puas hati. Tapi korang tahu tak, bisnes ni boleh buat duit besar sebab ramai orang dan syarikat sanggup bayar mahal untuk servis ni. Dari rumah, kedai, restoran, dan kilang, semuanya perlu cuci secara berkala, dan pressure washer ni cara paling pantas dan berkesan. Untung bisnes ni datang dari upah servis yang tinggi dan kos operasi yang rendah. Contohnya, satu job cuci driveway rumah boleh charge 200 ke 500 ringgit, kalau cuci bangunan atau kilang boleh cecah 1,000 ke 10,000 ringgit satu projek. Dengan modal beli mesin 3,000 ke 10,000 ringgit, korang boleh balik modal dengan hanya beberapa job sahaja. Nak mula bisnes ni senang dan fleksibel. Korang boleh start sorang-sorang dulu, bawa mesin dalam van atau pickup, pergi rumah pelanggan dan cuci. Tak perlu kedai pun boleh jalan. Bila dah ada banyak pelanggan, korang boleh ambil staff dan expand untuk ambil lebih banyak projek dalam satu masa. Kalau korang dapat kontrak dengan pemaju perumahan atau pejabat komersial, confirm duit masuk setiap bulan. Kesimpulannya, servis cucian tekanan tinggi ni bisnes yang nampak biasa, tapi untung boleh jadi luar biasa. Modal rendah, permintaan tinggi, repeat pelanggan ada, dan boleh grow jadi syarikat megah holdings dengan staf sendiri. Nombor 9, air mineral. Siapa sangka jual air mineral yang nampak simple ni boleh buat korang jadi jutawan. Memang nampak macam bisnes biasa-biasa, tapi hakikatnya, demand untuk air mineral ni sentiasa tinggi dan konsisten. Pertama sekali, air mineral ni keperluan asas. Semua orang minum air setiap hari, tak kira musim panas atau hujan. Dari rumah, pejabat, kedai makan, sampai ke event besar, air mineral sentiasa jadi pilihan sebab mudah dan praktikal. Modal untuk buat air mineral pun tak besar sangat. Kos utama ialah botol, air, dan kos operasi kilang. Tapi margin untung dia boleh tahan lumayan, terutamanya kalau jual dalam kuantiti besar. Kos untuk satu botol air mineral mungkin dalam 20 sen, tapi boleh jual dengan harga RM1 hingga RM2 sebotol. Bayangkan kalau jual ribuan botol sehari. Selain tu, bisnes ni fleksibel dari segi pemasaran. Korang boleh jual secara borong ke kedai runcit, pasaraya, atau vending machine. Boleh juga supply untuk event macam kenduri, seminar, atau majlis korporat. Satu lagi kelebihan bisnes ni ialah produk dia tak cepat basi dan tak perlu tempat simpanan yang rumit. Air mineral boleh simpan lama asalkan dalam botol yang seal dengan baik. Jadi, risiko rugi sebab stok rosak tu sangat rendah berbanding bisnes makanan lain. Walaupun nampak macam bisnes boring dan tak fancy, jual air mineral ni steady sebab permintaan sentiasa ada. Jadi, kalau korang pandai tawar harga, bijak cari pasaran, dan buat branding yang mantap, tak mustahil bisnes air mineral ni boleh buat korang jadi jutawan. Nombor 10. Pembekal baja organik. Ramai orang tak perasan, baja organik ni bisnes yang semakin tinggi permintaan dia. Sekarang, ramai petani dan pekebun komersial mengutamakan baja organik sebab lebih mesra alam, jaga kesuburan tanah, dan hasil tanaman lebih berkualiti. Selagi orang tanam pokok, selagi tu baja tetap diperlukan. Maknanya demand bisnes sentiasa ada. Untung dalam bisnes ni datang dari kos bahan mentah yang rendah, tapi harga jual tinggi. Baja organik boleh dibuat dari sisa makanan, tahi ayam, najis kambing, kompos daun, dan bahan semula jadi lain. Semua ni murah atau ada yang percuma juga. Tapi bila korang proses dan pakit elok-elok, korang boleh jual dalam pek kecil 10 ke 50 ringgit, atau kalau supply dalam kuantiti besar ke ladang atau syarikat pertanian,
satu kontrak boleh cecah puluhan ribu ringgit sebulan. Marketing dalam bisnes ni kena pandai target pelanggan yang betul. Gunakan Facebook Ads, TikTok, Shopee, Lazada dan Google Ads untuk jual direct kepada pekebun kecil dan pemilik rumah. Kalau nak main game besar, cari kontrak dengan ladang komersial, pembekal pertanian atau masuk tender baja untuk agensi kerajaan. Kesimpulannya, pembekal baja organik ni bisnes yang nampak bosan, tapi boleh jadi mesin duit jangka panjang. Kalau korang nak jadi jutawan senyap dalam sektor pertanian, bisnes ni sangat sesuai untuk korang. Nombor 11. Bengkel kereta. Bisnes bengkel kereta ni biasanya tak berapa dipandang, tapi jangan salah anggap. Sebab bisnes ni boleh jadi lubuk duit yang steady dan lumayan. Pertama sekali, servis bengkel kereta memang sentiasa ada permintaan. Kereta ni, tak kira baru atau lama, mesti kena servis dan repair. Dari tukar minyak enjin, baiki aircon, sampai ke repair kemalangan, semua masalah ni orang akan cari bengkel. Selagi ada kereta atas jalan, selagi tu bisnes ni hidup. Margin untung dalam bisnes bengkel pun boleh tahan besar, terutama untuk servis yang melibatkan spare part. Contohnya, beli spare part dengan harga borong, lepas tu charge kos upah yang kompetitif. Biasanya, margin untung boleh cecah 30% hingga 50% per servis, bergantung pada jenis kerja dan kualiti spare part. Korang juga boleh kembangkan pendapatan dengan jual barang tambahan macam minyak enjin premium, aksesori kereta, atau tayar sport. Semua ni nampak macam sampingan J, tapi sebenarnya boleh boost keuntungan bisnes bengkel. Walaupun bisnes ni nampak biasa, bengkel kereta ni steady sebab orang memang kena maintain kereta untuk keselesaan dan keselamatan. Jadi, kalau pandai jaga kualiti servis, jujur dengan pelanggan, dan pandai urus kos, bisnes bengkel kereta boleh buat korang kaya dalam diam. Nombor 12. Penurapan jalan raya. Kalau dengar pasal turap jalan, confirm ramai bayangkan kerja panas bawah matahari, berdebu dan tak glamour langsung. Tapi siapa sangka bisnes ni boleh buat duit juta-juta. Jalan raya ni aset utama untuk ekonomi negara. Setiap hari, berjuta-juta kenderaan lalu atas jalan dan makin lama makin banyak jalan rosak dan berlubang. Maknanya, demand untuk servis ni takkan habis. Kalau korang ada bisnes yang buat penurapan jalan, baik untuk kerajaan atau sektor swasta, duit masuk tak henti-henti sebab jalan kena maintain sepanjang masa. Syarikat kontraktor yang buat jalan tak semestinya besar. Banyak kontraktor kecil dapat projek subkontrak daripada kontraktor utama. Cara buat duit dalam bisnes ni datang dari kontrak jangka panjang dengan kerajaan, majlis perbandaran dan syarikat hartanah. Selain turap jalan besar, ada juga servis baiki jalan berlubang, buat laluan rumah mewah, turap tapak parking, atau jalan kecil dekat taman perumahan. Walaupun nampak macam kerja remeh, margin untung dia boleh cecah 30 ke 50% kalau bijak kawal kos bahan dan tenaga kerja. Kos utama dalam bisnes ni datang dari jentera berat dan bahan mentah macam tar dan batu kerikil. Masa nak start bisnes ni, mungkin korang tak mampu beli sendiri, jadi boleh sewa jentera dulu dan ambil bahan dari supplier dengan harga borong. Bila dah makin besar, boleh beli mesin sendiri dan kurangkan kos jangka panjang. Kalau dapat kontrak besar bernilai jutaan ringgit, korang boleh buat kerja sekali, tapi untung boleh cukup untuk setahun. Satu lagi kelebihan bisnes ni ialah persaingan tak tinggi sangat sebab bukan semua orang nak masuk bidang ni. Kerja dia tak glamour, panas, berdebu dan perlu turun padang, tapi sebab tu ramai tak nampak peluang dia. Kalau korang sanggup buat kerja ni, bina tim yang boleh handle projek, dan tahu selok-belok dapatkan tender kerajaan atau swasta, korang boleh jadi jutawan senyap tanpa orang sedar. Nombor 13. Servis repair laptop dan phone. Zaman sekarang, semua orang bergantung pada laptop dan phone. Dari budak sekolah sampai orang kerja pejabat. Masalahnya, barang elektronik ni memang senang rosak. Masalah macam skrin retak, bateri kong, laptop slow, keyboard tak berfungsi. Ramai orang lebih rela repair daripada beli baru sebab nak jimat duit, dan kat sinilah korang boleh buat duit dengan bisnes servis repair laptop dan phone. Benda rosak tiap hari, pelanggan confirm tak putus. Dalam bisnes ni, korang boleh buat macam-macam servis seperti tukar skrin phone, tukar bateri, format laptop, upgrade RAM, tukar SSD, dan banyak lagi. Modal untuk mula pun tak besar sangat. Dengan RM3,000 ke RM10,000, korang dah boleh beli alat repair, spare parts basic, dan buat setap tempat kerja kecil-kecilan. Kalau tak nak sewa kedai, korang boleh buat dari rumah atau offer servis repair door-to-door, ambil laptop dan phone dari pelanggan, repair, dan hantar balik. Bila bisnes dah jalan, baru buka kedai dan hire pekerja untuk buat lebih banyak job setiap hari. Untuk marketing pula korang boleh guna Facebook, TikTok, WhatsApp dan Google My Business. Ramai orang cari servis repair phone murah dan cepat, jadi kalau korang pandai buat iklan, confirm pelanggan datang sendiri. Lagi banyak testimoni dan review positif, lagi senang bisnes korang meletup.
Kesimpulannya, servis repair laptop dan phone ni bisnes low cost, high demand dan untung cepat. Kalau korang suka kerja teknikal dan nak bisnes yang boleh jalan dari rumah atau kedai kecil dulu sebelum expand, ini salah satu pilihan terbaik. Nombor 14. Landscaping. Siapa sangka bisnes landscaping ni boleh buat duit besar? Setakat potong rumput, tanam pokok, buat taman. Tapi kalau korang betul-betul faham market dia, sebenarnya boleh buat duit besar. Rumah mewah, pejabat korporat, hotel, pusat beli belah, dan taman perumahan semua nak kawasan hijau yang cantik. Tak semua orang ada masa atau skill nak buat sendiri, jadi mereka sanggup bayar ribuan ringgit untuk upah orang jaga lanskap mereka. Salah satu pro bisnes ni ialah job repeat yang tinggi. Rumput kena potong setiap bulan, pokok kena trim, kolam air pancut kena maintain. Kalau korang ada 10 pelanggan tetap, contohnya pemilik rumah bangloh atau syarikat, duit dah masuk setiap bulan tanpa perlu cari pelanggan baru. Charge untuk lanskap pun bukan murah. Projek kecil untuk rumah pun boleh cecah RM5,000 ke RM50,000, manakala projek besar untuk pejabat atau hotel boleh cecah ratusan ribu ringgit. Nak mula pun tak susah. Korang boleh start dengan mesin pemotong rumput, gunting pokok, dan baja yang modalnya bawah RM5,000. Dari situ, bila dah dapat lebih banyak pelanggan, baru upgrade beli mesin lebih canggih atau upah pekerja. Kalau nak lebih untung, boleh tambah servis seperti buat taman zen, lanskap air pancut, atau pasang rumput karpet. Setiap projek boleh cas harga tinggi sebab melibatkan desain dan kreativiti. Kalau dapat kontrak tetap dengan pejabat atau hotel, confirm tiap bulan duit masuk tanpa gagal. Jadi, bisnes landscaping ni nampak biasa, tapi duit dia luar biasa. Asalkan korang rajin dan buat dengan strategi betul, korang boleh jadi taukir landscaping dalam kawasan korang dengan pendapatan 6-7 angka setahun. Nombor 15. Servis penghantaran dan penggantian bateri kereta. Mesti stres kan bila tiba-tiba bateri kereta kong tengah jalan. Tapi kat sinilah peluang bisnes yang ramai tak nampak. Servis penghantaran dan penggantian bateri kereta. Nampak simple dan tak glamour, tapi sebenarnya bisnes ni boleh buat duit masuk kalau kena dengan cara. Setiap hari, ada beribu-ribu kereta atas jalan dan setiap bateri ada jangka hayatnya sendiri. Bila bateri tiba-tiba mati, majoriti pemandu tak tahu nak buat apa. Kalau ada servis yang boleh hantar dan tukar bateri terus di lokasi pelanggan, memang ramai akan sanggup bayar untuk kemudahan tu. Modal untuk start bisnes ni pun tak tinggi sangat. Korang cuma perlu ada stok bateri yang berkualiti, alat tukar bateri yang basic, dan satu kenderaan untuk buat penghantaran. Lagi satu, untung dalam bisnes ni boleh datang dari harga bateri dan upah pemasangan. Korang boleh jual bateri dengan markup yang berpatutan dan charge servis pemasangan di tempat pelanggan. Kalau servis bagus dan cepat, pelanggan akan recommend kat kawan-kawan dan repeat order bila bateri mereka kong lagi. Bisnes ni mungkin tak selamar startup teknologi atau produk kecantikan, tapi ia bisnes keperluan yang sentiasa ada demand. Dengan strategi pemasaran yang baik dan servis yang cepat, korang boleh jadi raja dalam industri ni dan jadi jutawan senyap. Nombor 16. Sewa forklift. Siapa sangka bisnes sewa forklift boleh buat duit besar kalau pandai marketkan perniagaan korang. Forklift ni benda yang sangat penting untuk banyak industri terutamanya gudang, kilang, tapak pembinaan, dan pelabuhan perlukan mesin ni untuk angkat barang berat. Tapi bukan semua syarikat nak beli forklift sebab harga satu unit boleh cecah RM80,000 ke RM200,000. Jadi, mereka lebih rela sewa dan kat sinilah korang boleh buat duit. Demand untuk sewa forklift ni tinggi sebab banyak bisnes cuma perlu guna forklift sekali-sekala atau untuk projek tertentu. Ada yang sewa harian, mingguan atau bulanan, bergantung pada keperluan. Charge sewa forklift biasa sekitar RM300 ke RM800 sehari atau RM5,000 ke RM10,000 sebulan, bergantung pada jenis forklift. Kalau korang ada 5 biji forklift dan semua disewa setiap bulan, korang dah boleh buat RM50,000 sebulan. Dengan modal yang sama, bisnes ni boleh jalan bertahun-tahun. Nak mula memang kena keluar modal sikit sebab beli forklift bukan murah, tapi korang boleh mulakan dengan beli forklift second hand yang lebih murah, sekitar RM30,000 ke RM50,000. Untuk marketing pula, biasanya target pelanggan korang datang dari industri dan kilang. So, buat website simple, iklan dekat Google dan Facebook, masuk dalam grup bisnes, dan approach syarikat yang selalu guna forklift. Kalau korang boleh dapat kontrak tetap dengan kilang atau gudang besar, confirm tiap bulan duit masuk dengan konsisten. Kesimpulannya, sewa forklift ni bisnes boring tapi masuk gila. Modal sekali, untung berkali-kali, pelanggan repeat tinggi, dan persaingan pun tak ramai sangat. Jadi, rebutlah peluang ini untuk jadi jutawan senyap. Nombor 17. Jual jerami padi. Jerami padi mungkin nampak macam benda tak ada nilai. Tapi kalau korang tengok dari sudut bisnes, benda ni sebenarnya ada potensi buat duit.
Malaysia hasilkan lebih 2.2 juta tan jerami padi setiap tahun, tapi kebanyakannya terbuang macam tu saja. Padahal, jerami ni boleh dijual untuk makanan ternakan, baja organik atau bahan bakar biojisim. Untuk pengetahuan korang, market sekarang 1 tan sisa jerami padi boleh dijual dalam harga RM450. Salah satu pasaran besar untuk jerami padi ni adalah penternakan. Lembu, kambing dan kuda boleh makan jerami ni, terutama bila musim kering dan rumput segar susah nak dapat. Bukan setakat dalam negara, jerami padi ni ada permintaan dari luar juga. And dah pun syarikat tempatan yang buat duit dengan ekspor jerami dalam bentuk bel ke luar negara. Ini bukti yang bisnes ni memang ada masa depan. Dari segi modal, bisnes ni tak perlukan pelaburan besar kalau mula kecil-kecilan. Boleh beli terus dari petani dengan harga murah, kumpul dan jual pada penternak atau kilang pemprosesan. Yang penting, kena ada network dengan orang dalam industri dan faham permintaan pasaran. Kesimpulannya, bisnes jerami padi ni persaingan masih rendah sebab ramai yang tak nampak peluang ni. Kadang-kadang, benda yang orang anggap sampah tu, kalau kena cara boleh buat duit senyap-senyap. Jerami padi ni contoh bisnes boring yang steady buat duit, dan kalau buat dengan betul, boleh buat korang jadi jutawan tanpa orang sedar. Nombor 18. Bisnes pengurusan sampah. Pengurusan sampah mungkin nampak kotor dan tak glamour, tapi sebenarnya bisnes ni ada potensi besar untuk buat untung. Dengan semakin banyak isu tentang alam sekitar dan keperluan pengurusan sampah yang baik, bisnes ni boleh jadi peluang yang steady dan berkembang. Sampah sentiasa dihasilkan, tak kira kat rumah, pejabat atau kilang. Orang dan syarikat perlukan perkhidmatan untuk kutip, buang dan urus sampah dengan betul. Jadi, korang tak perlu risau pasal kurang permintaan. Sebab selagi ada sampah, selagi tu bisnes ni relevan. Korang juga boleh buat kontrak dengan syarikat besar atau majlis perbandaran untuk urus sampah di kawasan komersial, kawasan perumahan atau tapak pembinaan. Bila dapat kontrak besar macam ni, bisnes korang akan ada pendapatan tetap setiap bulan. Walaupun nampak tak glamour, bisnes pengurusan sampah ada potensi besar untuk jadi sumber pendapatan yang stabil dan berkembang. Korang bukan sahaja membina bisnes yang menguntungkan, tetapi membantu juga jaga alam sekitar. Nombor 19. Specialist reaper lori dan kenderaan berat. Bisnes specialist reaper lori ni nampak macam kerja kotor dan leceh, tapi kalau korang faham permintaan dia, ini sebenarnya lubuk duit yang ramai tak perasan. Lori ni tulang belakang ekonomi. Tanpa lori, barang tak sampai ke kedai, kilang tak dapat stop, dan projek pembinaan boleh terbengkalai. Masalahnya, lori ni lasak gila dan selalu rosak sebab beban berat, perjalanan jauh, dan jalan tak rata. Jadi, setiap hari mesti ada syarikat lori yang perlukan servis pembaikan, dari tukar brake sampai overhaul enjin. Kalau korang boleh jadi pakar dalam bidang ni, pelanggan akan datang cari korang tanpa henti. Demand untuk repair lori ni memang steady sebab kebanyakan syarikat pengangkutan lebih rela baiki lori lama daripada beli lori baru yang harga boleh cecah ratusan ribu. Kalau bengkel biasa fokus kepada repair kereta, korang pula boleh fokus pada lori berat, trailer dan prime mover yang lebih mahal dan untung besar. Dalam bisnes ni, keuntungan datang dari kos servis dan alat ganti. Contohnya, tukar kelach lori boleh charge RM3,000 ke atas, overhaul enjin boleh cecah RM20,000 dan tukar sistem brake boleh bawa masuk RM5,000 satu kerja. Kalau korang dapat 10 pelanggan sebulan dengan servis besar-besaran, dah boleh cecah ratusan ribu ringgit sebulan. Lagi banyak lori yang korang boleh handle, lagi tinggi keuntungan. Korang juga boleh target kontrak dengan syarikat besar yang ada puluhan lori untuk diservis setiap bulan. Kesimpulannya, bisnes repair lori ni mungkin tak nampak glamour, tapi kalau buat dengan betul, ini antara bisnes terbaik untuk jadi jutawan senyap. Nombor 20. Pembekal telur. Telur adalah salah satu makanan asas yang permintaannya tak pernah turun. Dari rumah ke rumah, restoran, hotel, catering, sampai ke kilang makanan, semua perlukan telur setiap hari. Tak kira ekonomi tengah naik atau jatuh, orang tetap makan telur sebab murah, berkhasiat, dan boleh guna dalam macam-macam jenis masakan. Itu sebabnya bisnes ni steady dan boleh jana pendapatan yang konsisten. Kelebihan jadi pembekal telur ni adalah korang boleh buat untung dari volume jualan. Biasanya harga sebiji telur mungkin nampak kecil, tapi kalau korang supply dalam kuantiti besar, kiraan untung jadi menarik. Sebagai contoh, kalau satu tray ada 30 biji, dan satu pelanggan beli 100 tray sehari, dah 3,000 biji telur terjual. Selain jual terus ke peruncit, korang juga boleh jadi pembekal tetap untuk syarikat besar dan hotel. Biasanya, diorang perlukan telur dalam jumlah yang banyak dan secara konsisten. Kalau dapat deal dengan kilang yang buat produk berasaskan telur macam roti, kek, atau mayo, lagi masyuk. Untuk tambah nilai dalam bisnes ni, korang juga boleh fokus pada telur organik atau telur ayam kampung, yang boleh dijual dengan harga premium.
Kalau ada modal lebih, boleh invest dalam sistem penghantaran sendiri supaya tak perlu bergantung pada pihak ketiga. Bila ada kontrol dari segi logistik, lagi mudah untuk jaga stok dan kepuasan pelanggan. Pendek kata, bisnes pembekalan telur ni memang nampak macam tak glamour, tapi duit dia memang padu. Yang penting, kena ada networking dengan supplier dan pelanggan yang konsisten. Kalau korang nak bisnes yang stabil, low risk, dan ada permintaan sepanjang tahun, bisnes telur ni memang pilihan terbaik untuk jadi jutawan senyap. Alright guys. Itu dia 20 bisnes boring yang boleh buat korang jadi jutawan senyap. Ingat, bisnes ni tak semestinya kena nampak cool untuk jadi lubuk duit. Kadang-kadang, yang paling low profile itulah yang paling untung. Kalau korang nak idea-idea bisnes boring yang lain, boleh singgah video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten idea bisnes. Jumpa lagi dalam video seterusnya, bye.